Assalamualaikum. Proton X50 version terkini 2024 version RC. Ini spek yang eksekutif. Proton X50 RC version terkini pun dia datang dengan 4 pilihan spek. Proton X50 Standard, X50 Executive, X50 Premium dan juga X50 Flagship. So di hadapan kita berwarna silver ni yang spek eksekutif. Ini saya tunjukkan sikit apa pembaharuan yang terdapat pada spek X50 Executive. First, kita tengok pada dia punya radio touchscreen ataupun IHU, Infotainment Head Unit. Sekarang yang baru punya untuk spek Executive, screen size dia ialah 10 inci. Kalau sebelum ni size dia 8 inci saja. Boleh lihat di paparan skrin perbezaan saiz skrin. Yang version lama spek Executive dan juga yang version baru. Yang lama kecil sikit lah, yang baru ni saiz lebih besar. Lagi best lah. Ni kalau kita pasang YouTube ataupun Netflix, layan lagi best. Tapi yang standard kilang punya dalaman dia memang tak ada YouTube dan Netflix lah. Kebiasaannya kalau ada tengok dekat FB, dekat grup FB Proton X50 tu, kebanyakan dia orang dah masukkan YouTube dan Netflix dalam IHU ni. Itu buat bypass lah. Kedai-kedai luar ada sediakan servis tersebut. Di original service center kita tak ada sediakan servis tersebut lah. Kalau nak tambah YouTube, Netflix, pergi ke kedai-kedai aksesori luar. Alright. Yang kedua, apa pembaharuan yang terdapat pada spek eksekutif Proton X50? Kita boleh tengok pada meter digital dia. Sekarang dia bagi meter, dia punya meter ni digital lah. Kalau yang version lama boleh lihat di paparan skrin perbezaan dia. Yang version lama meter dia analog, jarum. Yang version baru dia bagi yang digital punya. Ada sedikit perbezaan untuk meter